Hai, Assalamualaikum, salam Malaysia Menari dan salam Gading on top. Saya Khaira dan saya Fauzan. Bersama-sama berinformasi dalam Ivory Production Semegah pada hari ini. Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gading telah mengadakan hari acara Sukantara beberapa hari yang lalu. Pada hari ini, tanggal 29 April 2025, SMK Bukit Gading telah mengadakan acara Sukan Tahunan Balapan dan Padang kali ke-43. Baiklah, mari kita saksikan kejohanan pada hari ini yang sudah semestinya meriah dan penuh dengan semangat kesukanan. Jom ikuti kami. Sekarang kita bersama dengan Puan Nur Uyun. Okey, baiklah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Selaku salah satu pentadbir Semegah, apakah objektif acara Sukan Tahunan Balapan dan Padang ini diadakan? Okey, baik. Antara objektif Hari Sukan adalah mendorong penyertaan aktif di kalangan murid dan juga guru dalam aktiviti fizikal, dapat meningkatkan semangat kesukanan serta memupuk kerjasama dan kerja berpasukan, dan selain itu dapat meningkatkan juga kesedaran mengenai kepentingan kesihatan dan juga kekerjasaan fizikal serta memberi peluang kepada individu untuk menunjukkan bakat dalam bidang sukan. Okey, terima kasih Puan Uyun. Bersama saya kini guru pembimbing Kadet Polis. Sebagai guru pembimbing Kadet Polis, apakah tips cikgu dan pasukan bagi kemenangan pertandingan kawat kaki Hari Sukan pada hari ini? Tips yang pertama ialah kena ada kerjasama dan disiplin mesti nombor satu. So inilah hadiah bagi kami hari ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kami mengekalkan kejuaraan kami lagi untuk tahun ini. Terima kasih. Terima kasih.
Merah. Di sini saya bersama dengan seorang atlet. Boleh kenalkan diri saudari? Nama saya Nur Damia Hakim dari kelas Pak Bijak. Baiklah Damia. Bagaimanakah perasaan anda diumumkan sebagai pemenang? Bolehlah sebab tak dapat emas. Tapi bolehlah happy lah. Sebab Bijak nombor 1. Adakah anda berpuas hati dengan prestasi anda? Untuk prestasi diri sendiri tu kuranglah, tapi untuk rumah sukan memang. Di sini saya bersama dengan salah seorang atlet. Boleh kenalkan diri saudara? Nama saya Muhammad Rusdi Hakimi daripada kelas 5 dedikasi. Panggil Didi. Didi. Baiklah Didi, bagaimanakah perasaan anda bila diumumkan sebagai pemenang? Rasa banggalah sebab Rumah Hijau ni penantian dia 5 tahun tak pernah champion. So bila champion rasa happy gila. Adakah anda berpuas hati dengan prestasi anda? Kalau tahun ni tak puas sangat 200 meter tak dapat, tapi puas lah. Wah, tanya saudara atas kemenangan tersebut. Terima kasih. Dengan itu berakhirlah acara sukan tahunan balapan dan padang pada tahun ini. Terima kasih kepada semua peserta, guru-guru dan penonton yang telah memberikan sokongan padu. Semoga semangat kesukanan terus menyala dan kita dapat bertemu lagi dalam acara yang akan datang. Sekian, terima kasih.